Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai rancangan pendidikan Malaysia untuk kursus pengantar pengajaran pendidikan GPPP 1092. Rancangan pendidikan Malaysia merupakan inisiatif strategik yang dirancang untuk memperbaiki dan mengubah sistem pendidikan Malaysia dari tahun 2026 hingga 2035 dengan tujuan untuk menangani cabaran semasa dan meningkatkan kualiti pendidikan. RPM akan mengutamakan keperluan pendidikan yang relevan serta menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat dan industri. Latar belakang RPM. Sejarah pendidikan. Pendidikan di Malaysia telah berkembang sejak zaman penjajahan dengan pelbagai sistem dan kurikulum yang diperkenalkan untuk memenuhi keperluan masyarakat yang berbeza. Perubahan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan Malaysia telah mengalami banyak perubahan termasuk pengenalan kurikulum baru dan pendekatan pengajaran yang lebih inovatif untuk adaptasi terhadap keperluan global. Keperluan untuk pembaharuan. Terdapat keperluan mendesak untuk pembaharuan dalam pendidikan untuk menangani kekurangan dalam kualiti pendidikan dan memastikan ia relevan dengan keperluan industri serta masyarakat masa kini. Kemudian kita masuk kepada keperluan RPM selepas PPPM. Yang pertama, penilaian hasil PPPM. Penilaian hasil Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026 hingga 2035 menunjukkan bahawa kemajuan dalam beberapa aspek, namun masih terdapat jurang yang perlu ditutup agar dapat memenuhi sasaran pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah perubahan keperluan pendidikan. Perubahan dalam keperluan pendidikan ini dia mencerminkan perkembangan teknologi, globalisasi dan tuntutan kemahiran baru dalam pasaran kerja. Sistem pendidikan perlu diselaraskan untuk membebaskan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang relevan. Sistem pendidikan perlu diselaraskan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang relevan. Yang ketiga pula adalah tuntutan masyarakat dan industri. Masyarakat dan industri kini menuntut pendidikan yang lebih berkualiti dan relevan yang mampu membentuk graduan yang siap untuk menghadapi cabaran dunia kerja. Tuntutan ini memerlukan sistem pendidikan yang lebih proaktif dan responsif kepada keperluan semasa. Cabaran semasa pendidikan tergolong daripada 3 aspek, iaitu kualiti pendidikan tidak konsisten, akses pendidikan tidak sama rata dan juga keterlibatan masyarakat rendah. Seterusnya kita lihat pula kepada visi dan misi RPM 2026 hingga 2035. Visi RPM adalah untuk menjadikan pendidikan di Malaysia sebagai sistem yang berkualiti dan inklusif yang memenuhi keperluan semua lapisan masyarakat. Misi RPM adalah untuk melaksanakan pembaharuan yang menyeluruh dalam sistem pendidikan agar dapat melahirkan generasi yang berkemahiran, berpengetahuan dan berdaya saing di peringkat global. Kemudian kita masuk kepada matlamat pendidikan RPM. Yang pertama, kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan ia memerlukan 90% di mana sasaran ini diukur melalui pencapaian pelajar dalam peperiksaan untuk memastikan standard akademik yang tinggi. Yang kedua adalah akses pendidikan sebanyak 100% di mana matlamat ini menyasarkan akses pendidikan yang menyeluruh, merangkumi pendaftaran semua kanak-kanak dalam pendidikan asas tanpa pengecualian. Yang ketiga adalah kemahiran abad ke-21 sebanyak 85%. Fokus ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran moden yang diperlukan bagi memenuhi tuntutan dan keperluan industri masa kini. Aspirasi Pendidikan Malaysia 2026-2035 bertujuan untuk membentuk generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga memiliki kemahiran sosial,
kreativiti dan inovasi. Pendidikan yang holistik akan memastikan setiap pelajar dapat berkembang sepenuhnya dalam pelbagai aspek kehidupan, menjadikan mereka warga negara yang berdaya saing di peringkat global. Seterusnya, kita akan lihat kepada aspirasi murid. Yang pertama ialah mencapai potensi penuh. Murid diharapkan untuk mencapai potensi penuh mereka melalui pendidikan yang memberikan sokongan dan alat yang diperlukan. Ini termasuk akses kepada sumber pendidikan yang berkualiti dan persekitaran pembelajaran yang positif. Yang kedua ialah mempunyai kemahiran kritikal. Kemahiran kritikal adalah penting untuk kejayaan murid dalam dunia moden. Pendidikan seharusnya mendorong pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan kemahiran berkomunikasi. Di samping itu, murid perlu menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, murid perlu dididik tentang nilai-nilai sosial dan etika. Pendidikan harus membina kesedaran akan tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Seterusnya kita masuk kepada aspirasi sistem pendidikan. Untuk yang pertama adalah sistem pendidikan yang inklusif. Sistem pendidikan di Malaysia ini ditetapkan untuk menjadi inklusif yang memberikan akses kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang. Ini bertujuan untuk memastikan semua pelajar merasa diterima dan mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualiti. Yang kedua adalah kurikulum relevan dan dinamik. Kurikulum yang dinamik dan relevan akan dibangunkan untuk menyesuaikan diri dengan keperluan semasa dan masa depan pelajar. Ini termasuk penekanan terhadap kemahiran abad ke-21 serta pengetahuan yang diperlukan dalam dunia kerja. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan ini akan diperluaskan bagi meningkatkan pengalaman pembelajaran. Alat digital dan sumber dalam talian akan menjadi sebahagian penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dapat membolehkan pelajar belajar secara interaktif. Aspirasi pendidik meningkatkan profesionalisme pendidik. Profesionalisme pendidik perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang relevan dengan perkembangan semasa dalam pendidikan. Ini termasuklah pemahaman mendalam tentang kurikulum dan strategi pengajaran yang berkesan. Menyediakan latihan berterusan. Latihan berterusan diperlukan untuk memastikan pendidik sentiasa mempelajari teknik pengajaran baru dan praktikal terbaik. Ini membantu mereka menyesuaikan diri dengan keperluan pelajar yang sentiasa berubah dan menjamin kualiti pendidikan. Mendorong inovasi dalam pengajaran. Inovasi dalam pengajaran harus didorong untuk mencipta pengalaman pembelajaran yang menarik, pendekatan kreatif dan menggunakan teknologi dalam pengajaran boleh meningkatkan motivasi pelajar dan hasil pembelajaran. Kemudian kita masuk kepada hala 7 pendidikan 2026-2035. Hala 7 ini dibahagikan kepada 3 fasa utama berdasarkan strategi pelaksanaan RPM. Fasa 1 adalah pemantapan digital dan ekosistem pintar pada tahun 2026 hingga 2028. Mengambil inspirasi daripada trend penggunaan teknologi pada tahun 2024, fasa ini bertujuan untuk mencapai sasaran akses 100%. Pendidikan hybrid yang menyeluruh, memastikan pendaftaran 100% kanak-kanak dalam pendidikan asas melalui gabungan sekolah fizikal dan platform digital. Kemudian kita masuk kepada fasa 2 iaitu revolusi kemahiran pada abad yang ke-21 dan industri.
Ini pada tahun 2029 hingga 2032. Fasa ini dia menumpukan kepada maklumat 85% kemahiran abad ke-21 untuk memenuhi keperluan industri. Yang kedua adalah kurikulum yang dinamik. Hal ini dapat mengukuhkan kurikulum baharu daripada fasa 2023 dengan fokus kepada penyelesaian masalah kompleks dan pemikiran yang kritikal. Yang ketiga adalah fasa 3 di mana kecemerlangan global dan penilaian impak pada tahun 2033 hingga 2035. Fasa terakhir hal ini adalah fasa terakhir untuk mencapai sasaran kualiti 90% dan melakukan penilaian yang berkesan. Contohnya standard kualiti antarabangsa untuk mencapai sasaran 90%, kualiti pendidikan melalui pencapaian pelajar yang setanding dengan standard global dalam peperiksaan dan penilaian antarabangsa. Seterusnya kita akan masuk kepada teras strategik RPM. Teras strategik yang pertama ialah sistem pendidikan terangkumi, dinamik dan relevan. Menyediakan akses pendidikan yang adil dan inklusif kepada semua murid tanpa mengira latar belakang. Mengurangkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Menyesuaikan sistem pendidikan dengan perubahan global, teknologi dan keperluan masa hadapan. Memastikan kurikulum kekal relevan dengan realiti semasa dan cabaran dunia sebenar. Teras strategik yang kedua ialah pengalaman pembelajaran bermakna. Mengoptimumkan potensi murid secara holistik dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Melaksanakan pembelajaran berpusatkan murid dan berasaskan pengalaman. Menggalakkan pemikiran kritis, kreativiti dan kemahiran menyelesaikan masalah. Melahirkan murid berdaya saing serta beridentiti global. Teras strategik yang ketiga pula ialah pendidik berkeupayaan tinggi dan berorientasikan masa hadapan. Memperkasakan profesionalisme guru dan pemimpin pendidikan. Meningkatkan kemahiran pedagogi moden serta integrasi teknologi dan AI. Membentuk pendidik yang adiktif, inovatif dan beretika. Melahirkan guru berjiwa pendidik yang mampu membimbing murid abad ke-21. Teras strategik yang keempat ialah prasarana fizikal dan digital berkualiti. Menyediakan kemudahan fizikal yang selamat dan kondusif. Memperluaskan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Memastikan capaian internet dan perhati digital mencukupi di semua institusi pendidikan. Menyokong pembelajaran digital, hybrid dan fleksibel. Teras strategik yang kelima pula ialah sinergi dan jaringan strategik. Memperkukuh kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti. Menggalakkan pelibatan industri dan sektor swasta dalam pendidikan. Membentuk ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan mampan. Menyokong pembangunan murid selari dengan keperluan pasaran kerja. Teras strategik yang keenam pula ialah pembudayaan kompetensi dalam ekosistem pendidikan. Membudayakan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid dan pendidik. Memupuk nilai kepimpinan, sasiah dan pembelajaran sepanjang hayat. Menggalakkan inovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Melahirkan generasi yang berdaya tahan dan berfikiran progresif. Teras strategik yang ketujuh pula ialah takbir urus dan sistem penyampaian berimpak tinggi. Memantapkan pengurusan dan pentadbiran pendidikan yang cekap dan telus. Menggunakan data dan teknologi untuk membuat keputusan berkesan.
memastikan pelaksanaan dasar pendidikan dipantau secara berterusan, meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan pendidikan. Okey, kemudian kita masuk kepada KPPB dalam RPM. Kementerian Pendidikan Malaysia KPPB memainkan peranan yang sangat penting dalam merancang dan melaksanakan rancangan pendidikan Malaysia RPM untuk memastikan pendidikan yang berkualiti dan inklusif. Tanggungjawab KPPB termasuklah penyediaan sumber, pengawasan pelaksanaan serta penilaian keberkesanan inisiatif pendidikan yang akan dilaksanakan. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada implikasi RPM terhadap pembentukan guru. Pertama, peningkatan kualiti pengajaran. RPM bertujuan untuk meningkatkan kualiti pengajaran melalui pengenalan kaedah dan teknik pengajaran yang lebih inovatif dan berkesan. Hal ini dapat memastikan guru mampu menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik kepada pelajar. Selain itu, penekanan kepada latihan profesional. Latihan profesional yang berterusan untuk guru adalah fokus utama dalam RPM. Hal ini memastikan guru sentiasa dikemaskini dengan Hal ini dapat memastikan guru sentiasa dikemaskini dengan perkembangan terkini dalam pendidikan dan teknik pengajaran. Yang ketiga ialah meningkatkan motivasi guru. RPM menekankan betapa pentingnya motivasi dalam kalangan guru melalui pengiktirafan dan insentif yang diharapkan dapat meningkatkan semangat dan dedikasi mereka terhadap tugas pendidikan. Seterusnya adalah strategi pelaksanaan RPM. Strategi ini menetapkan langkah-langkah praktikal untuk mencapai matlamat rancangan pendidikan Malaysia. Pertama adalah fasa perancangan, menggubal strategi dan garis panduan bagi pelaksanaan RPM. Kedua adalah fasa pelaksanaan, melaksanakan program dan inisiatif yang telah dirancang untuk mencapai objektif RPM. Dan ketiga adalah fasa penilaian, menilai keberkesanan pelaksanaan dan membuat penyesuaian jika perlu. Pemantauan penilaian KPI menggunakan data untuk memastikan keberkesanan dan peningkatan berterusan dalam pendidikan. Penilaian berkala dilakukan sebanyak 3 kali setahun untuk memastikan kemajuan yang berterusan. Indikator prestasi utama menargetkan 85% pelajar mencapai tahap minimum dalam ujian akhir. Maklum balas dari pemegang taruh menunjukkan 70% kepuasan terhadap sistem pendidikan semasa. Cabaran dan langkah untuk mengatasi. Cabaran dalam pelaksanaan RPM. Cabaran dalam pelaksanaan RPM termasuk kualiti pendidikan yang tidak konsisten, akses pendidikan yang tidak sama rata dan keterlibatan masyarakat yang sangat rendah. Ini memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan proaktif. Seterusnya kita lihat pula kepada langkah-langkah mengatasi cabaran. Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran ini termasuklah memperbaiki sistem penilaian pendidikan, meningkatkan infrastruktur pendidikan dan memperkuatkan kerjasama dengan komuniti dan pemegang taruh untuk memastikan pendidikan berkualiti dan inklusif. Secara kesimpulannya, pendidikan ini adalah asas kepada kemajuan bangsa dan negara. RPM 2026-2035 bertujuan untuk mengatasi cabaran pendidikan semasa, memenuhi keperluan masyarakat dan membangunkan potensi individu demi kejayaan masa hadapan.
monyok je aku tengok dari pagi. Duk monyok, duk tengok buku ni. Jom lah kita pergi kafe. Aku dah free ni, buttermilk chicken ni. Tak apalah Farah, kau pergilah dulu. Aku tak ada mood nak jalan. Eleh kau ni, macamlah kau pergi tolong Pak Gad tu bang angkat gate ke apa. Kalau kau ada masalah, ceritalah kat aku. Sebenarnya tak apalah Farah, kau baik dulu. Ish kau ni, orang kan yang betul-betul ni kau buat clueless pula. Korang ni kenapa tak balik lagi? Semua orang dah balik kan? Ni Aina, suara awak dengar sampai kat bawah tau. Dah. Dia buat ni. Awak pergi balik. Nanti Bella awak marah pula. Kita tak nak tengok awak berayau kan? Cikgu nak jumpa Farah pula. Dah awak pergi balik. Okey lah dia tu. Bye Farah. Bye. Farah, awak okey tak? Cikgu tengok daripada pagi tadi awak macam sedih je. Boleh share dengan cikgu? Sebenarnya saya rasa macam saya nak berhenti sekolah lah cikgu. Saya rasa macam saya dah tak boleh go lah dengan sekolah ni. Sebab malam-malam saya tolong mak saya bungkus nasi lemak. Sampai pukul 3 pagi pula tu. Kerja sekolah cikgu pun saya tak buat. Tertinggal buku lah. Macam-macam saya bagi alasan. Farah, janganlah cakap macam tu. Awak jangan fikir untuk berhenti bersekolah, okey? Sebabkan awak letih hari ni tak bermaksud awak kena korbankan masa depan awak. Rugi tau. Tapi cikgu, saya rasa pembelajaran ni tak bermakna dah bagi saya. Macam semua yang saya buat mungkin akan, saya pun tak tahu lagi cikgu masa depan saya macam mana. Awak jangan cakap macam tu. Tak semestinya orang pandai akan berjaya pada masa depan. Kita ni kalau suka sesuatu kita perlu usaha. Tak kisahlah dia susah ke, kaya ke. Yang penting kita kena ada usaha. Untuk masalah mak awak tu, tak apa, kita sama-sama cari solusi macam mana kita nak bantu mak awak sambil awak belajar. Lama je dia belajar dekat luar sana tu, yang ada yang mak mereka sakit, kena tanggung keluarga. Tapi mereka boleh berjaya. Tapi kena ada cara lah. Nanti cikgu nak waktu rehat ataupun pagi sebelum perhimpunan, awak boleh datang jumpa cikgu, okey? Awak boleh tanya cikgu yang mana awak tak faham, yang mana awak terlepas. Ya ke cikgu? Saya ingatkan tak ada orang dah yang care pasal saya. Sebab tu saya rasa macam nak berhenti. Tapi selepas cikgu cakap macam tu, saya dah berubah fikiran dah. Saya rasa macam saya nak terus belajar dan fokus untuk masa depan saya. Baguslah. Awak tahu tak kenapa saya jadi cikgu? Tak. Saya jadi cikgu ni sebab saya nak jadikan semua manusia ni sebagai orang. Walaupun dia tak pandai ke, tapi dengan adanya cikgu yang mendidik dia orang ni, insya-Allah mereka akan jadi manusia. Tak semestinya menjadi doktor, engineer, semua titik ukur kepada kejayaan. Tapi menjadi manusia ni maksudnya mereka penuh beradab, menghormati orang lain. Jadi Farah, cikgu nak awak terus buat, okey? Terima kasih cikgu. Farah, sekarang ni cikgu nak awak pergi balik, tidur, kemudian bangun, cuba balik segarkan diri. Lepas tu nanti kita cuba bersama-sama, okey? Okey, terima kasih cikgu. Saya izinkan saya balik dulu cikgu. Ya.